Okey, jadi sekarang ni kita dah keluarkan ni wiring. Soket tu kita dah buka. Okey, dia ada satu soket sini Kita dah buka dia. Okey, kita dah buka. Lepas tu kita siang lah dia. Siang macam siang ikan kita leraikan lah dia punya ni. Yang tak patut kita nak pakai ni. Kalau tak nak pakai, tak nak pakai lah. Kalau nak pakai, suka hati nak pakai pun boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita bersihkan lah bersihkan, kita balut balik. Seperti hitam lah. Kita kemaskan balik Ni yang tak berpatutan ni kita buang aja. Inilah. Nanti kita sortir balik lah. Kita kemaskan balik Yang ini untuk pergi kompresor aircon Yang ini dia terus pergi ke kompresor aircon ini. Dia pergi terus kompresor aircon. Jadi kita tengah berfikir lah ni nak lalu mana ni. Nak lalu bawah ke, nak lalu atas ke, nak lalu tepi ke, lalu mana-mana ni. Buat kemas-kemas. Lepas tu kita fikirkan. Yang ini sensor bacaan gas dia. Kalau gas tak ada, dia takkan hidupnya. Yang dekat sini dia akan connect dia dua ni. Okay. Jadi sekarang ni kita kena susun balik wiring ni. Kita sortir cantik-cantik. Kita susun kat mana kita nak taruh. Okay. Apa nanti aku buat video lagi.